Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Detulin. Aku Jasmi bin Muhammad Zain. Hari ni aku nak share korang satu setup yang aku customize untuk menjadi director monitor, specifically for vertical drama ataupun vertical shooting. Mungkin korang pernah tengok dekat social media aku, dekat Instagram aku ada update berkaitan dengan vertical drama. Dan mungkin korang ada ternampak aku set upkan director monitor untuk director lah, of course. So dekat sini aku nak share dekat korang macam mana aku build up dia. Dan of course dia melalui beberapa fasa, antaranya prototype dan sebagainya, sampailah aku dapat build yang this one. Director monitor dia besar, aku tak suka nak bawa. Itu satu. Nombor dua, aku ada shooting dalam hutan. Condition begitu, aku prefer satu portable director monitor. Dalam masa yang sama, aku nak dia punya setup tu very minimalist, tak serabutkan kepala. Sebab aku consider juga orang lain tak familiar dengan barang-barang ini. Jadi aku tak suka nak travel satu set ke satu set ni bila banyak sangat kabel. Kadang-kadang kita terbuat mistake lah, sama ada kadang-kadang HDMI terpatah ke apa ke. Tu aku very tak suka lah. So aku memang set up kan, aku serve aku punya director dengan very simple, minimalist, functional, practical, segalanya lah. So tanpa melengah lagi, jom kita pergi tengok dekat macam mana aku build custom director monitor untuk vertical shot ataupun vertical drama. Let's go. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Of course dia ada datang beberapa prototype, tapi itu nanti aku cerita. But final punya project dia datang beginilah. So aku dapatkan this one is a foldable V-mount plate. Okay, ni aku dapat daripada brand newer, more cheaper than brand-brand yang lain. Sebab aku nak dia punya function saja. Ada V-mount plate kat sini dan kita ada quick release di sini. Alright. Dan this one dia boleh extendable. Ada dua Pyro 7. Okay, Pyro 7 ni memang sesuai untuk director monitor. Sebenarnya kalau aku yang jadi director, kena demand sikit aku boleh je guna satu. Sebab Pyro 7 ni dia boleh connect up to two transmitter. Ada quick button dekat atas ni yang korang boleh switch between group A dengan group B. Untuk keselesaan director aku, jadi aku perlukan dua. Satu aku punya dan satu lagi daripada Marcus di Holy Land, Malaysia. Thank you bro. Lepas tu korang perlukan of course V-mount untuk power up all the devices. Okay, basically ni sebenarnya adalah dua handle, tapi aku dah custom dia. Aku ambil dia punya handle ni, dia ada Allen key je kat situ, buka dan aku connect jadi dua macam ni. Ni actually ni bahagian bawah dan ni bahagian atas. So aku just terbalikkan je sebab this one aku nak guna untuk aku connect dengan dia punya base plate. So basically aku connect base plate dia kat sini. Okay. Dan atas ni ada Allen key kan, kau ambil je kat sini. So lock dia. So the next one is connected your Pyro 7. So aku ada right and left. Okay, aku connect dulu. Very simple je nak setup dia. Dekat atas dia ada tempat simpan Allen key, so that kau boleh check dia punya connector ni lah, unlock dia kuat ke tak every time kita moving. Dan aku ada kru yang akan bertanggungjawab on that. From this setup, kau masukkan je dekat dia punya foldable quick release ni. Sub. Okay. Dan lock. Alright. So korang akan dapat kind of this yang ada dua director monitor dan korang boleh pegang juga kat sini untuk bawa mana-mana. Dan sekiranya korang nak letak on the tripod, dia ada juga akar switch kat sini. Kalau kau nak berdirikan dia begini pun boleh, but aku prefer untuk ada distance sikit. Jadi aku extendkan V-mount ni, V-mount plate ni. So dekat sini lah tempat korang letak V-mount sub. Dengan satu V-mount korang boleh power up
both of the director monitor. Aku menggunakan D-tab so that kita boleh connect dengan D-tab ni. Okay. So dengan satu point ni, kat sini dia punya tricks. Korang kena dapatkan this one. Korang beli kat Shopee je. Okay. Ada satu female DC. Okay. One female DC. Two. Okay. So korang just connectkan dia begini. Dan korang boleh connectkan kepada this one. Dua monitor Pyro 7 ni. So korang kemaskan sikit kabel dia. Terus on. Dan of course, okay, dekat bahagian atas ni kau pergi kat receiver, tu kau dah dapat dah connection. So dia ada dua mode. So mode transmitter dengan receiver. Dekat atas ni aku bagi korang tengok ni. So basically kita akan buat dalam vertical so that everything is vertical. So dapatlah begini. Dan setup ni macam aku cakap, boleh pegang dekat sini, tak selesa tapi practical. Kadang-kadang kita masuk dekat tempat yang macam apa, hutan kan. Kita masuk hutan, tempat yang tak ada tempat director nak duduk, kind of that. So director boleh pegang dan tengok shot and action, dan dia boleh still tengok cast punya emotion, lakonan dan sebagainya. Very minimalist setup. Tak perlu HDMI cable, hanya perlu DC cable saja yang aku connect dengan D-tab. Alright, basically dekat bahagian atas ni dia ada dua apa, shortcut button tau. A button ni aku setkan kepada group B, so dia tak dapat group B. Ni tak ada. Macam tu lah. So dekat sini ada group B. So dengan satu button dia dekat atas ni yang aku dah customize, aku boleh switch between camera A and camera B. Ni dia masuk camera A. Terus masuk channel 3 group A. Terus dapat. Dalam kesempatan ni aku really asking for Holy Land, especially sebab dia dah ada Pyro 5. Size monitor tu 7 inch dengan 5 inch, personally dengan kemajuan kamera yang semakin become smaller, aku rasa 5 inch tu very practical dan very nice. 7 inch dia terlalu besar. Tapi dia sesuai untuk kamera-kamera besar lah. Macam kalau kau pernah tengok kamera-kamera contoh macam Sony Venice ke, Venice 2 ke, Burano ke, kalau nak pakai 7 inch on the camera, good, dia sesuai. So aku really asking for Holy Land come out dengan update that yang 7 inch ni maybe boleh buat multi screen, at least 2 input, okay. So itu saja video kali ni. Kalau korang dapat sesuatu, mungkin dapat idea kan macam mana nak buat director monitor ke, this one is a vertical punya demand, okay, vertical director monitor. So itu saja video kali ni. Aku Jasmine Muazzin, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tulen. Assalamualaikum. Impian menjadi filmmaker sejati, dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu, The Two Lane by Two Lane Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na, The Two Lane. Impian menjadi filmmaker sejati, dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.